Rafahi Raza in the house, yo. Alright. Aku ada barang baru. Okay, ni nama dia kabel speedometer. So, meter ni kau kena buka. Nak pandai-pandai kau lah nak buka macam mana kan. Yang penting dia teratur, cantik. Okay. So, ini kabel dia. Kalau kau nak tahu. Okay, kau pastikan cari kabel yang betul. Kalau salah kabel nanti, masak mat. Susah nak buat tu. Okay, carilah layar ke apa ke yang angkatan dengan dia. So kalau kau nak buka benda ni, kau kena buka daripada tepi ni. Okay, kau kena tarik slow-slow, relax je. Jangan gelabah, relax. Okay, banyak benda lagi kau boleh buat. Slow je. Alright. So bila dah keluar kabel ni, kita ganti dengan yang baru. Okay, jom pasang. Okay, bodok balik ke tempat lama. Cari balik dia punya lubang. Tu dia keluar dah pun. So pastikan jangan lalu atas kau kena lalu kat bawah. Nanti dia tertarik. Sebab aku tak tahu yang baru ni dia macam pendek sikit lah kan. Yang lama tu panjang elok kan. Ini tak kisahlah, yang penting dia boleh masuk dekat lubang tu kan. Yang penting dia sama. Okay, nampak sama kan. Okay, lepas tu kau ambil pelayar ni, kau ketat kan. Aku dah cuba dah pakai pelayar yang biasa tu, tak boleh kan. Dia kena pelayar yang gigi ni juga lah. Baru boleh capai. Lepas tu dah sampai masanya. Benda ni paling aku katakan tu terang ni aku barai sikit lah. Banyak masa aku habis kat sini tau. Okay, nak adjust bagi dia duduk tengah. Lepas tu aku terlupa satu benda, casing mat. Aduh, casing ni pandai-pandai kau lah cari macam mana nak buat casing tu kan. Okay, yang penting dia dah masuk macam ni, pastikan badan dia beginilah rupa dia. Alright, test. Roy, kita test. Ya, kilometer dah naik. Woohoo. Ya, shake it. Matahari dah tegak, masa